Assalamualaikum warahmatullahi. Pada video kali ini, Cikgu Aizuddin nak tunjukkan satu soalan yang aras tinggi daripada topik pilih atur dan gabungan. Soalan yang ditanya oleh rakan guru dalam grup guru Sembang Kedai Kopi, guru-guru LMS Malaysia. Jadi dengan video ini, mudah-mudahan dapat membantu pelajar-pelajar untuk memahami dan membuat strategi yang betul untuk menjawab soalan ini. Rajah 3 menunjukkan 7 keping kad huruf MINERAL. 5 keping kad, bukan semua tetapi 5 keping kad dipilih secara rawak untuk membentuk satu kod, iaitu kod 5 digit. Cari kebarangkalian. Soalan tanya kebarangkalian bahawa kod yang dibentuk itu mengandungi sekurang-kurangnya 3 huruf konsonan. Keyword dia sekurang-kurangnya 3 huruf konsonan disusun bersebelahan. Berikan jawapan anda dalam bentuk pecahan termudah. Okey. Jadi pertama sekali kita kira ada berapa vokal dan konsonan dalam soalan ini. Iaitu kita ada M, N, R dan L. Iaitu M, N, R dan L 4 konsonan. I, E dan A ialah 3 vokal. 3 vokal atau 3 vowels, 4 konsonan. Jadi untuk membuat susunan sekurang-kurangnya 3 konsonan yang membentuk kod itu, cikgu akan pecah kepada 2 kes. Kes 1, sebab sekurang-kurangnya 3 konsonan ini bermakna dia boleh jadi 3 konsonan atau 4 konsonan. Jadi ada 2 kemungkinan kat situ. Sekurang-kurangnya 3 bermakna boleh jadi 3 konsonan atau, keyword dia atau, kita tambah, boleh jadi 4 konsonan. Okey. Jadi kes 1 ialah jika 3 konsonan yang dipilih bersama-sama dengan 2 huruf vocals untuk membentuk kod 5 digit, maka susunan yang boleh dibentuk daripada 3 konsonan dan 2 vokal such that ketiga-tiga konsonan itu disusun bersebelahan ialah konsonan, 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 vokal, vokal. Jadi 3 konsonan ini kita letak sebelah menyebelah, tak boleh pecahkan dia. Ini susunan yang pertama. Ataupun cikgu letak vokal dulu, konsonan, 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 kemudian diikuti dengan vokal. Jadi 3 konsonan itu dekat tengah. Ataupun vokal, vokal, konsonan, konsonan, konsonan. Jadi ada 3 cara such that apabila 3 konsonan dipilih bersama-sama dengan 2 vocals, maka untuk membentuk susunan 3 vokal itu mesti bersebelahan. KKK dekat tepi kiri, KKK dekat tengah, KKK dekat kanan. Okey. Untuk ketiga-tiga susunan ini, bilangan susunan yang boleh dibentuk ialah 3 konsonan. Kita ada 4 konsonan ke 3? 4 konsonan. Kita ada 4 konsonan, kita nak pilih 3. Jadi 4P3 yang kita nak buat ni adalah mengandungi 3 konsonan. Kita ada 4 konsonan, jadi 4P3 darab dengan vokal ada 3. Kita nak 2, jadi 3P2 dan 3 susunan yang berbeza boleh dibuat, 3 setup, 3 configuration. Yang ini dan yang ini, maka darab 3. Jadi dekat sini kita akan letak, kita kira dululah, cikgu kira dulu 4P3 darab 3P2 darab 3. Jawapannya 432. Okey, ini adalah susunan yang mengandungi 3 konsonan dengan 2 vokal dan ketiga-tiga konsonan itu disusun bersebelahan. Okey, kes yang kedua ialah mengandungi 4 konsonan dan 1 vokal dan susunannya mesti sekurang-kurangnya 3 bersebelahan, 3 konsonan bersebelahan. Jadi macam mana nak susun dia? Kita pun buatlah secara manual dulu.
iaitu kita letak K dulu, 4 bersebelahan, 1 vokal, dan ini kita boleh tukar jadi vokal ini kat tempat kedua, yang ini masih 3 bersebelahan. Tapi vokal ni tak boleh duduk tengah, sebab bila vokal duduk tengah, kalau kita letak vokal tengah, 2 kiri 2 kanan itu tak memenuhi syarat 3 vokal bersebelahan, 3 konsonan bersebelahan. Kalau kita letak 2 konsonan di kiri, 2 konsonan di kanan, maka tak penuhi syarat 3 konsonan mesti bersebelahan. Jadi tak boleh letak V dekat tengah. So V dekat sini boleh. So K, V, K, 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 dan satu lagi V duduk hujung kiri, V, K, 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 K. Jadi ada 4 cara such that sekurang-kurangnya 2 konsonan, sekurang-kurangnya 3 konsonan duduk bersebelahan. 3 cara, 4 cara. Sekurang-kurangnya 3 konsonan duduk bersebelahan. 4 bersebelahan should be okay. 3 bersebelahan pun okay. Ini 3 bersebelahan, ini pun 4 bersebelahan balik. Okey, untuk kes ini kita ada 4 konsonan, kita nak 4 konsonan. Jadi 4P4, kita ada 3 huruf vokal, kita nak 1 je, 3P1, dan susunan ini adalah 4 cara, darab dengan 4. So dekat sini 4P4 darab dengan 3P1 darab dengan 4, kita akan dapat 288. Jadi jumlah susunan ini total dia adalah 432 tambah 288 bersamaan 720. Okey, ini kalau soalan tanya bilangan cara untuk menyusun satu kod ataupun bilangan kod untuk bilangan kod 5 digit yang mengandungi sekurang-kurangnya 3 konsonan bersebelahan, maka ini bilangannya 720. Tapi soalan tanya probability. Probability kita ambil satu kod itu adalah memenuhi syarat tersebut. Jadi ialah cara nak cari probability 720 ini total bilangan yang memenuhi syarat, dan kita per dengan ruang sampel. Ruang sampel ni maknanya semua sekali bilangan susunan tanpa syarat, kita panggil ruang sampel. Jadi ruang sampel dalam kes kita ini adalah susunan tanpa syarat. Kita ada 7 huruf dan kita nak kod 5 digit. So 7P5, 720 per dengan 7P5. So 7P5 ialah 2520 2520. Jadi jawapannya 720 bahagi 2520, ataupun dalam bentuk pecahan termudah 2/7. Soalan minta dalam bentuk pecahan. Berikan jawapan dalam pecahan yang termudah. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. InsyaAllah stay dalam grup. Cikgu akan post video dari masa ke masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Mana pula nak off?